Assalamualaikum. Dalam episod kali ini, Nadia akan bercuti di tempat kelahiran saya, iaitu di Kuala Lumpur. Dan juga jangan lupa, misi utama Nadia adalah untuk mencari batu bertanda kilometer kosong yang diwakilkan untuk wilayah persekutuan. Tapi, ada ke tempat menarik untuk bercuti di Kuala Lumpur ni? Siapa cakap tak ada? Di Kuala Lumpur ini anda boleh bercuti, boleh mendapat ketenangan dan juga bercuti sambil menikmati keindahan alam semula jadi. Nak tahu tak di manakah lokasi menarik dan juga di manakah lokasi batu bertanda kilometer kosong tersebut? Jom ikut Nadia, kita cari sampai jumpa. Setelah penat mengayuh, Nadia ke sini untuk menenangkan diri dan juga untuk berjalan di atas awangan. Wah, terbaik tau boleh berjalan di atas awangan. Kerana ini adalah di antara lokasi tarikan pelancong, iaitu Jejantas Rimba Free atau juga dikenali sebagai Forest Skywalk. Tapi Nadia nak bagi tahu awal-awal, kalau nak datang ke sini, tiketnya harus dibeli secara online ataupun atas talian. Nak ambil tiket barulah di kaunter di sini. Kalau anda datang kat sini baru nak beli tiket, minta maaf, anda boleh tengok Jejantas Rimba ini daripada bawah saja, tak boleh naik ke atas. Dan juga Nadia nak ingatkan bahawa untuk datang ke sini untuk mencuba Forest Skywalk ini, pemakaiannya harus bersesuaian. Jangan pula datang ke sini pakai slipper, tak boleh macam tu, okey? Jadi nak tengok tak macam mana pemandangan, berapakah aras ketinggiannya, Nadia digayat ke tidak, apakah dia punya pemandangan? Jom, Nadia bawa anda semua. Mari. Selamat datang ke Skywalk Free. Skywalk Free ni dengan pada tahun Disember 2018 dan siap pada 2019 lah, dah 3 tahun lah. Dan kita buka pada Ogos 2020 macam tu. Kita campaign kita tutup lah. Okey. 3 tahun lah. Okey, ketinggian dia 18 hingga 50 meter. Okey. Panjang keseluruhan dia 250 meter. Dia ada 11 menara, 8 jambatan. Wow. Dan masa kita nak naik itu, kita akan naik dekat sini lah. So, tangga ni kita kena jarak seorang lah. Okey. Dan masa dekat atas pun ada penjarakan juga. Mana kita kena jarak dekat atas dari kurang 1,5 meter lah, tak boleh nampak sangat. Baik. Masa dia akan jambatan kita dalam berlari, melompat, membuat bising, menyandar, tak digalakkan. Baik. Mari lagi kita. Dekat sini ya? So, ikut kat sini. Baik. Turun sini. Mari, dah tak sabar dah. Wah, memang jambatan ni memang tinggi, tapi yang ni adalah dia punya platform yang pertama. Dia makin lama makin tinggi, makin tinggi. Jom, cuba ikut Nadia. Nadia nak tunjukkan dia punya perjalanan dekat sini. Anda dapat tengok sendiri apa tu. Ini yang Nadia kata tadi, dia makin lama makin tinggi. Yang ni takat ni saja. Kita akan naik tangga, lepas tu dia punya jambatan yang belah sana, dia akan melalui sana. Nampak tak? Sekarang ni kita punya pemandangan adalah pokok-pokok durian, kebun durian. Kalau anda tengok belah sini, seperti mana yang diberitahu dalam taklimat tadi, belah sini kita akan nampak hutan-hutan dia, kebun durian. Lepas tu lagi kita akan tengok pemandangan Bandaraya Kuala Lumpur kat belah sana. Tengok, tinggi gunung. Itu yang mahal kalau kita datang ke sini. Kan tenang je. Kat Bandaraya Kuala Lumpur pun ada setenang-tenang hutan seperti ini. Jom. Wah.
orang kata, Nadia, takkanlah gaya, dia tak tinggi je. Itu kata anda. Mari sini. Nadia bawa anda tengok betapa tinggi ni tempat ni. Okey, hati-hati Nadia letak. Nadia ambil kamera dekat bawah. Kita tengok betul. Okey, jadi menara ataupun tower yang ada cakap tadi paling tinggi dekat sini. Ketinggiannya adalah 50 meter. Jadi ini adalah orang kata kalau anda rasa nak mencabar lagi diri untuk mencuba untuk lihat pemandangan daripada atas sana. Nampak tak? Ui, tinggi tau. Tinggi sangat. Dan kalau dekat atas sana nanti kita akan nampak pemandangan Bandaraya Kuala Lumpur dengan lebih jelas lagi lah. Kalau dekat sini kita masih lagi nampak macam pokok-pokok semua kan. Tapi dekat atas sana lebih tinggi. Jadi akan nampak pemandangan lebih jelas. Tinggi. Jadi anda pun nampak kan betapa tingginya menara ni. Ini Nadia naik menara ni memang tinggi. Tapi jangan risau kalau anda memang memang gaya jangan risau sebab kita berada dalam satu tempat yang selamat. Nampak ni ada pagar-pagar dekat sini kan. Okey, kita dah sampai. Cantiknya pemandangan dekat atas ni. Anda berjaya sampai di aras ketinggian 50 meter. Yelah, atas ni pemandangan dia lebih jelas lagi. Macam tadi Nadia bagi tahu kita nak tengok Bandaraya Kuala Lumpur dengan lebih jelas. Kalau dekat bawah tu nampak, tapi itulah kena selindung dengan pokok dan sebagainya kan. Tapi kalau anda naik ke menara tinjau ni 50 meter aras ketinggiannya, nampak tu dia. Buktinya keindahan Bandaraya Kuala Lumpur. Maksudnya bila anda sampai di sini bukan sekadar anda boleh tengok pemandangan Bandaraya Kuala Lumpur. Kalau anda pandang belakang, nampak Kuala Lumpur. Kalau pandang depan, kalau pandang tepi, kita nampak keindahan alam semula jadi. Kehijauan hutan di frame ni memang sangat-sangat cantik. Dan juga bagi Nadia ingin sarankan kepada anda yang mungkin ada perasaan gayat ke apa, anda jangan risau. Anda datang ke sini, ciri-ciri keselamatannya memang cukup bagus sekali dengan ada tempat begini kan, tempat pegang semua. Jangan risau, boleh naik ke atas sini dengan rasa penuh yakin dan juga boleh menikmati keindahan alam di sini.